Jalannya agak straight, agak lurus. Dan apa yang bagusnya jalan ni, laluan ni, tak adalah macam highway tadi. Lebih baik dia punya kualiti jalannya, smooth je. Kalau tadi berlobang-lobang kau mah. Sekarang pukul 10 suku. InsyaAllah dalam pukul 11 kita sampai lah. Ni dah hampir dekat lah ni dengan ladang tebu tu rasanya. Okay, kita jumpa bulatan yang kedua. Ini kawasan ni juga banyak dengan ladang-ladang mangga harum manis. Ni jalan pergi mana tak tahu. Jalan apa? Kilang Raja. Kilang Gula. Okey. Ni mungkin ladang tebu dulu kot ni. Tapi sekarang dah jadi ladang pisang. Ada 3 gunung, 3 bukit ke 3 gunung. Yang orang kata apa, tak tahulah, takkan gunung Daib bercabang 3 kot. Slipper. Beli macam flipper tu je lah. Tak recording. Slipper? Sebab slipper yang dalam rumah nanti aku dah pakai kat luar. Aku kata kat luar tu. View sini cantik. Ini kalau dapat ni orang geng-geng Hindustan ni. Ni sebelah ni apa, ladang harum manis ke? Kena tu. Laluannya cantik semua. Okey. Nanti kita sambung dekat part 4. Ini part 3.